Dan kenyataan ini disebut dalam muka surat 63. Ya. Jadi, apa yang jelas di sini, perkataan Melayu itu sudah wujud ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kita kurang mencari siapa asal-usul kita. Kenapa? Kerana kita sudah dikolonialize. Colonialize maksudnya kita sudah dijajah. Mereka cuba membongkar, menutup asal-usul Melayu ini. Kenapa ya? Kerana kita ada hubungan dengan Bani Israel. Apabila anda menyebut tentang siapakah Madan atau Midian itu, merupakan anak keturah yang di antara anak keturah yang dalam 6 anak keturah itu. Itu satu. Kemudian bagaimana kita nak tahu apakah maksud Melayu itu bila perkataan itu wujud? Berdasarkan kepada kajian saya, Mala itu adalah nama sejenis gaharu. Nama sejenis gaharu yang hidup di atas pergunungan di antara equinoknya antara Sumatera, Banjaran Titiwangsa dan seterusnya ke Vietnam sekarang ini. Maksudnya ini adalah bangsa kayu gaharu. Perkataan Mala itu maksudnya kayu gaharu yang terbaik pada ketika itu. Dan persoalannya sekarang, adakah ada orang di alam Melayu ini sebelum Keturah ataupun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawapannya ada. Apakah buktinya? Buktinya kita jumpa beberapa DNA Homo sapiens seperti kita jumpa McClellan pada tahun 14,000 tahun yang silam di Gua Musang bersamaan dengan 12,000 BCE. Begitu juga kita jumpa dengan Perak Man, rangka Perak Man dari Lenggong berusia 10,000 tahun. Dan seterusnya kita jumpa lagi rangka Penang Woman bertarikh 5,000 tahun Masihi, 5,000 tahun bermaksud 3,000 sebelum Masihi. Bukti-bukti ini merupakan bukti arkeologi yang perlu diberikan perhatian bahawasanya alam ini sudah ada penghuninya. Dan bukti-bukti ini diperkokohkan lagi dengan penemuan oleh beberapa arkeologi yang cuba mengkaji di beberapa kawasan di Laos. Dan mereka mendapati ada sekitar 86,000 tahun yang silam DNA Homo sapiens sudah dijumpai di Tapaleng. Ini disebut dalam The Journal of Life of Science. Jadi, bukti-bukti ini membuktikan bahawa sudah wujud manusia di alam Melayu. Adakah mereka itu Melayu? Berdasarkan kepada panggilan kaum Keturah ini ialah Mala, maka bangsa ini kemungkinan besar adalah bangsa Mala. Bagaimana pula boleh ada Ur? Bagaimana pula boleh ada Ur? Berdasarkan kajian yang saya lakukan, genealogi kenabian, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang Iraq. Pada waktu itu tak ada lagi nama Iraq, tuan-tuan dan puan-puan. Pada ketika itu sesudah berlakunya banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, yang mana akademik dunia meletakkan tamadun Melayu, tamadun manusia yang pertama adalah muncul di Mesopotamia. Walaupun kita tahu sebelum itu, sebelum banjir besar Nabi Nuh, sudah ada tamadun lain yang bertempat di tempat kita. Ya, hasil daripada sundalan yang tenggelam itu. Kita tahu maklumat itu. Balik kepada kenabian tadi, sesudah berlakunya banjir besar, maka munculnya kerajaan-kerajaan kecil atau wilayah-wilayah kecil di sekitar negara Iraq. Sekitar negara Iraq. Dulu tidak ada boundary, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada sempadan. Maka wilayah-wilayah ini seperti Lagash, Shuruppak, Dilmun, Uruk, Ur merupakan kawasan wilayah utama yang terjadi ada pemerintahan, ada kings, ada raja sesudah banjir besar Nabi Nuh alaihissalam.